Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni Aveta Ranger Max, ada sebahagian saya punya komen, dia bertanya macam mana nak buat wiring untuk pasang meter ke macam-macam aksesori lain. So saya menggunakan wire daripada soket kunci ke bawah. Dekat sini dia ada 4 wire, merah, hijau, hitam dengan hitam putih. So wire merah ni adalah wire hidup yang sentiasa ada elektrik. Tanpa switch dibuka pun anda boleh tengok dia masih dia ada current, wire merah. Tapi wire hitam ni akan ada elektrik bila kita on switch. Dia ada elektrik. So wire merah ni akan ada current sentiasa, tapi wire hitam ni akan ada current bila kita onkan switch. So inilah target wire hidup yang saya gunakan lah. So merah sentiasa ada elektrik, hitam ada elektrik bila kita onkan switch. So wire positif sambung dekat sini mana-mana aksesoris, tapi dekat wire negatif kena sambung dekat bateri je lah. Biasanya saya buat macam tu je lah. So saya punya wire kunci ni dia menggunakan ada 2 aksesori tambahan, iaitu meter suhu minyak dengan meter TPMS. So bila kita dah sambungkan semua ni konektor dia, so beginilah keadaan dia. So saya tak potong wire ni sebenarnya, saya tap saja. Okey, meter minyak dengan meter minyak hitam suhu dengan TPMS dan jamah kat situ dengan voltmeter sekali. Sesaat lagi saya akan kemaskan sikit lah wire semua ni, lepas tu baru saya akan tutup balik. So setup begini saya dah guna setahun lebih lah. Setup begini tak mengganggu meter, tak mengganggu apa pun lah setakat ni. So mana-mana yang bertanya tu, ingat warna merah ni direct battery, tapi yang hitam ni target kita. Dia hanya ada current bila kita onkan switch. So negatif tarik ke bateri. Okey.